Kalau perempuan masih simpan duit untuk pergi haji, saya cakap terus terang, perempuan akan rasa makin tak mampu. Setiap tahun, kalau kita boleh tengok, kos haji naik, naik dan naik. Tapi kita tak sedar, bukan kos haji yang makin mahal, tapi duit kita yang makin tak bernilai. Sekarang, dengar baik-baik. Orang yang simpan emas, dia nampak benda yang orang lain tak nampak. Contohnya, kos haji pada tahun 2026 sebenarnya turun hampir 30%. Dalam masa 10 tahun, jatuh lebih 100% dalam nilai emas. Ini nampak mustahil sebab perempuan tengok dalam ringgit, bukan dalam bentuk emas. Duit nilainya susut, emas nilainya kekal. Jadi, siapa sebenarnya makin dekat dengan Mekah? Bukan orang kumpul cash, tetapi orang yang kumpul emas. Bezanya bukan pada gaji, tapi pada cara simpan. Ramai akan kata, tunggu duit lebih baru nak mula. Hakikatnya, sampai mati pun rasa tak cukup. Solusinya mudah saja tuan-puan, iaitu 1 gram sebulan ataupun 100 ringgit sebulan dan konsisten. Tak nampak besar sekarang, tapi inilah yang akan bawa tuan-puan ke Mekah. Nak pergi haji bukan tunggu mampu, tapi buat sampai jadi mampu. Nak mula menambah emas, tuan-puan boleh follow dulu saya, lepas tu rujuk di bawah komen.